Drama kenyataan KJ ni yang berbelit-belit ni dah lama dah, guys. Tapi kita sebagai rakyat ni, kita gagal untuk nak ingat apa yang pernah berlaku dan akhirnya kita terpaksa melayan drama yang sama. Tu salah siapa? Bukan salah KJ. We understand maybe masa Negeri Sembilan tak boleh cakap. Tapi sekurang-kurangnya ada suara-suara di PAU yang kata bahawa we cannot just use those excuses to sweep these things under the carpet. What is weak, what is failures, what are governance failures, what is wrong. Mestilah kita akui benda ni. Dia seorang politikus yang cerdik. Dia tahu nak gunakan sesuatu isu itu pada masa yang betul dan tepat. Contoh isu MDB sebelum ni lah. Kalau kau perasan lah. Kan waktu bersama dalam kerajaan BN tak jatuh lagi. Macam mana pendirian dia? Dan selepas itu macam mana pula pendirian dia? Sama je dia buat untuk isu tabung haji ni pun. Takkanlah KJ ni orang cerdik pandai. Tak tahu apa yang terkandung dalam tabung haji punya RCI tu. Sudah pasti dia tahu. Tapi dia faham. Dia sedar kan. Modal itu ataupun kejujuran itu tidak perlu diluahkan dan tak patut diluahkan waktu PRN dekat Negeri Sembilan. So dia senyaplah pasal isu tu. Dan hari ni bila dia dah nampak rakyat ni dah marah, bila pihak SPRM apa semua ambil tindakan tangkap dan sebagainya, dia buat dengan cara berbeza pula. Dia minta supaya UMNO ni jujur pula. Itu je cara dia daripada dulu sampai sekarang. Nasiblah kita sebagai orang Melayu terutamanya yang tak sedar dengan permainan macam tu. Bila dia nampak seolah-olah rakyat punya pemikiran sudah mula mempertikaikan tentang ketelusan pengurusan tabung haji sebelum ini dengan tangkapan dan tindakan yang tegas yang diambil oleh pihak kerajaan, mula dia nak ikut arus tersebut. Dia nak nampak seolah-olah dia ni seorang pemimpin yang mengikuti kehendak dan saranan rakyat. Nak apa yang rakyat perlukan. Menjaga hak rakyat dan sebagainya. Benda biasa guys kalau kita cakap bab orang politik ni. Tapi kita sendiri yang tak belajar daripada apa yang terjadi ni. Tengoklah waktu kempen Negeri Sembilan. Mana pemimpin daripada UMNO yang berani jujur bercerita tentang kebobrokan pengurusan tabung haji sebelum ini? Tak ada, Mak. Tak cerita. Hari ni pun duk main naratif-naratif nak salahkan orang lain lagi. Itu je lah cara mereka. Dan hari ni KJ pun mengakui memang ada bad governance yang melibatkan tabung haji ni. Jadi sebelum ni yang duk kata tak ada isu yang Akmal Saleh apa semua kata tak ada isu apa pun. Hanya bagi hibah tinggi saja tu tak betul lah sebenarnya. Dengan pengesahan yang dibuat oleh KJ ni sebenarnya telah pun menunjukkan sikap UMNO itu sendiri secara keseluruhannya yang menutup segala kebenaran hanya kerana nak menang, nak kuasa. Dan pada akhirnya benda tu memang jelas dan betul terjadi. Jadi malanglah nasib kita percaya dengan kelompok-kelompok yang macam ni. Assalamualaikum. Ciao.